Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta, bang, tolong kita macam mana nak call customer service BSN. Dah banyak kali call tapi tak tahu nak pilih apa. Tolong bang, moga dipermudahkan urusan bang. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara mudah untuk anda call customer service BSN. Jadi jika anda ada masalah tak tahu macam mana nak call BSN, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, bagi sesiapa yang nak call BSN untuk anda bercakap dengan pegawai customer service BSN, anda perlu buka bahagian call di telefon anda. Dan di sini anda perlu dial nombor customer service BSN 1388 1900. Lepas tu anda akan dengar selamat datang ke BSN ini. Selamat datang ke BSN. Welcome to BSN. Lepas tu anda boleh pilih bahasa perbualan anda. Untuk bahasa Malaysia, tekan 1. For English, press 2. Berikutan kes penipuan yang semakin berleluasa. Kami ingin menasihatkan para pelanggan supaya lebih berhati-hati dengan percubaan penipuan melalui aplikasi malware dan panggilan palsu daripada individu yang menyamar sebagai pegawai bank atau mana-mana agensi kerajaan. Sila pastikan anda membaca info kenyataan keselamatan dan tip keselamatan di www.bsn.com.my. Seterusnya anda perlu memilih menu pilihan urusan bagi urusan BSN anda. Untuk melaporkan kes penipuan dan scam, tekan 1. Kehilangan atau kecurian kad, tekan 2. Kemaskini maklumat peribadi, tekan 3. Kad kredit, tekan 4. Simpanan, tekan 5. Pinjaman, tekan 6. Perbankan internet, tekan 7. Lain-lain pertanyaan, tekan 0. Jika anda macam tak tahu nak pilih menu urusan mana satu, anda pilih je menu kosong. Sebab nanti panggilan anda akan disambung terus ke pegawai perkhidmatan pelanggan BSN anda. Nanti anda boleh direct cerita semua masalah berkaitan dengan BSN anda. So anda tekan je kosong sahaja. Lepas tu panggilan anda akan disambungkan terus kepada pegawai perkhidmatan pelanggan BSN. Perbualan ini mungkin akan dirakam bagi tujuan latihan dan pemantauan kualiti. Sila tunggu sementara panggilan anda disambungkan. BSN masuk cakap masih bantu. So anda boleh bagi tahu apa-apa masalah yang berkaitan dengan BSN anda dan pegawai perkhidmatan BSN anda akan membantu anda. Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.